Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nailatul Izzati, wartawan cilik dari Studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami mengadakan program Projek Sulam di SK Taman Merdeka pada tahun 2025-2026 yang dianjurkan oleh pihak RMT iaitu Ustazah Roslina dan Cikgu Hamizah. Mari kita saksikan klip-klip sepanjang video ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apakah manfaat abang sebagai pelajar datang ke sekolah kami? Saya sebagai pelajar, untuk program ni kami dapat melahirkan dan juga menanamkan minat generasi akan datang untuk lebih peka dan bijak untuk kita semula. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Pada pendapat doktor, apakah kepentingan program jaringan yang diadakan pada hari ini? Pada pendapat saya, program hari ini sangat penting untuk dalam jaringan kerjasama antara sekolah dan pelajar universiti sebagai pendedahan bagi pelajar-pelajar untuk menyelesaikan masalah dan isu semasa dengan lebih baik dan praktikal. Terima kasih doktor. Sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Hai. Apakah perasaan Kak telah dijemput ke sekolah kami?
Okay, saya seronok sangat sebab yelah ramai budak-budak, saya sangat suka budak-budak. So, pelajar dekat sini pun sangat bagus tau. Saya ajar cara macam mana nak buka kotak, diorang terus pandai cara nak buka kotak. So, senanglah saya nak berbual dengan awak semua. So, saya harap sangat saya boleh program kat sini lagi sebab saya suka sangat dengan budak-budak kat sini. Terima kasih Kak. Sama, bye. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kesimpulan untuk program Projek Sulam pada hari ini? Okey, kesimpulan yang kita dapat ambil daripada projek Sulam yang dianjurkan oleh pihak UTM memberi satu impak yang positif kepada student, universiti dan juga pelajar-pelajar RMT. Dalam masa yang sama juga komunikasi dan sahsiah pelajar akan lebih terdidik dan berdisiplin. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Selesai sudah program Projek Sulam yang diajukan oleh pihak RMT. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!